Hanya menghitu menunggu mati. Weh, Aiman Tino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak nampak Aiman. Aiman sihat ke, Man? Cak apa Aiman kat khabar? mana, Man? Hari tengok story cuti-cuti, naik kapal bot semua, gimana? Mana ada cuti? Aku kat rumah je. Hari tu nampak macam, apa dia? Usuk. Usuk. Siapa? Usuk. Mana ada siapa? Dah kan aku invite engkau je, Man. Takkan main bayang Melata tu. Mana? Syaitan, hang tekan aku. Sok, sihat Sok Ya, hang ingat kawan hang ni hitam sangat ah. Aduh, dah tahu hitam pakailah baju putih, topi hitam, headphone hitam, baju hitam. Dah one set dah. Orang dah tinggal nak calik 3 color kat atas ni dah boleh pergi cek perempuan dah. Wajak Aku ano. sedikit putih jap. Lega lah gigi tu putih. Aduh, sepek hitam semua. Man, kat mana Man? KL ke? Hello. Boring lah malam ni. Tengok Aiman lah dengan Usuk. Kita masuk lah menyebuk-nyebuk je. Hang Korang tak kalau datang apa ke tak KL, fikir-fikir ah. Sekejap je apa Man? Kalau datang ke KL, roja-roja lah. Kita jumpa-jumpa lah lepak ngopi. Boleh lah. Aiman minum kopi ke? Aku minum je teh tarik. Macam Usuk dia tak minum kopi. Dia minum bandung. Betul? Ni Jack, hang nak sembang dengan Aiman ajak lepak. Aku PKL beberapa kali, muka dia ni pun payah nampak. Payah dia ni. Dia payah bangun. Aku kenal dia. Bukan Nak payah chat pun bangun. payah balas. Mana kau? Aku morning person tau. Morning Itu person. dia datang support kedai aku pun sebab bini dia nak je. Kalau bini dia tak nak, dia tak bangun lagi tu. Bukan morning person ni. Ini garis person. Datang aku tidur balik. Bini kau mana Man ada tu? Ada ni ada. Oh, diorang ni aku suka satu Usuk. Memang berkepit. Ya. Diorang punya percintaan tu macam belum kahwin tau. Dia punya. Aku pernah pergi Brunei tu. Dengan Aiman. Berkepit dia. Bangun pagi dia tak boleh dia macam berlangkah tu. Memang sweet couple in the world lah orang kata. Naik bas ke apa ke. Pergi Kedah ke 2 kali Brunei aku pergi dengan dia. Man, Asal tak jemput aku? waktu tu kan kita gaduh. Okey. Tak ni bini aku nak cakap jap. Apa? Dia ni kalau aku lepaskan dia dah tak hati dah jumpa jalan balik rumah. Betul. Oh. Kiranya Trust kalau issue lepas lah. kan Aiman banyak tengok perempuan lah. Perempuan yang tengok dia. Weh, kau tak ada lah. Man, Trust issue kita lah, sama, trust Man. issue. Mesti lah. Man. Man, Sama kan? Man, aku sekarang ni selain pada TikTok live, influencer, aku dah jadi businessman Man. Aku ada barang Man. Kau jual apa? Aku jual minyak kau kan? Besar cap. Woi. Jangan cakap sebab tu. Bukan. Minyak apa ni? Dia dingin. Man. Tipu hang. Dia dingin. Dingin. Kebal-kebal ha? Usuk pun dah pakai lah. Oi. Minta review sikit. Ryan dah beli, Usuk dah beli. Serius lah cap. Yes. Man, RM39 senyum sampai pagi Man. Tak, real lah ni minyak tu. Real lah. Real, bau wangi. Usuk pun beli. Man. Hang jangan risau nak buat macam mana ke apa. Ada buku tutorial. Oh, faham. Siap bagi buku. Man, yang lagi best Man, Usuk beli kat aku. Lepas dia pakai, dia chat aku. Lepas tu, dia chat yang ni aku saja lah cerita sebab dia ni pun okey je kot. Apa nak tahu Usuk chat aku apa? Pukul 3 pagi. Cap, aku cakap, kenapa Usuk? Nak pinjam duit? Aku tak ada duit nak pakai duit ni. Bukan. Weh, sungguh lah bila pakai tu dia kebah. Hang mau lepas pakai. Lah lepas. Tak payah tanya kot. Saya tanya. Ya tak payah aku tanya. Aku tengah main game tiba-tiba tanya kebah tak kebah pula dah kat aku. Manalah aku. Dia bertanya aku. Jap sejuk oh. Dia memang lukoi mau Usuk ni mati lah. Tak, cok. First time lah. Bukan first time. Selalunya kita menggunakan kudrat yang sendiri ketakutan. Oh, iyalah. Maksudnya first time lah pakai minyak tu. First time lah, Man. Oh, sepatutnya hang belum pakai hang minta siap-siap. Apa efek dia, rasa apa semua. Tanya siap-siap. Ya, sebabnya tokeh. Sebab tu aku tanya dia. Tapi syok lah tu kan. Lepas aku pakai dingin, Man. Dia rasa dingin. Sejuk. Aircon tutup malam tu lah. Dah tutup aircon pun sejuk lagi.
Aduh. Tapi best man. Bila masa kau jual ni Zak? Aku tak tahu pun. Aku tengok kau buat affiliate. Ya man, semua benda aku jual man. Aku tengok kau jual ni ubat mancing aku pun berniaga kak. Kau minta Aku pun jual kak. Aku je masuk dalam kau. Aku pun jual kak. Saya Untuk beli-beli. pun jual juga, cuma dah 2 minggu. Bau kak. baru 2 minggu. Boleh tak guys korang support Usop beli dia punya makanan tu guys. Nak Sumpah habis dah, sedap. nak habis dah. Ada lagi Masuk. 10-10 lah. Bagi habis Dah. guys, tolong bagi habis guys. Ada dekat Sikit-sikit beg boleh. kuning saya. Saat Dekat- ni saya berniaga. Alhamdulillah view dah naik. Dekat sini ada 10,000 orang. Tolong support Usop punya tu, saya pun beli. Sedap weh, mak dia buat sedap weh. Sekejap, tak makan lah Sekejap, lagi. sekarang ada kabel kuning tu. Ada. Ada tak kuning. banyak dah. Ada lagi. Lagi aku beli 3, mak dia jual. Ya, Arab beli. jadah tak buka lagi. Apa tu? I tak tahu. Takkanlah Usop je beli. Aku promote daripada tadi ni, takkan tak beli. Beli guys. Apa? Sebab okey, weh cak. Sabar. Ni. Weh, Dah aku tanya bini aku ya. hampa beli. Tak buat acap ni. Sebab ayam masala ni ada lagi 10. Dia tak bagi dia punya produk. Bini yang mesti bagilah man. Beli. Iman. Support kawan acap. Kalau hang beli minyak tu. Iman, hang dengar hang beli minyak tu. Jangan pakai. Weh, tapi Apa dia? man, aku first time bawa Usop main bola itu. Kat mana? Pening, dia seronok man. Selalu kan aku bawa hang. Cuma yang ni Seronok kat ni. Pening. Yang kat Pening ni tak ada payment. Tapi ramai macam ni man. Kau panggil je dulu. Aku nak join dulu. Tak ada payment pun aku layan je. Layan korang. Vibe dia best gila man. Kau tahu kami punya surau tu dah macam nak roboh kena ketuk. Betul Yelah. Iman. Orang macam zombie diorang. Ya, kau tengok video. Usop ni first time main bola. Kasut bola baru beli. Setan ni pula yang gol. Yang boleh main bola seorang pun tak gol. Dia duduk, tahu apa? Dia duduk depan gol kerja dia. Dia tunggu bola je lah. Tak ada bola. offside lah. Itu pun kebetulan bola lalu dia tertendang masuk. Lepas tu dia lah buat gol. Tapi Man, bila dah habis, okey kalau kita lepas habis menyanyi kan, semua orang, Sup dekat gambar, Sup dekat gambar, Sup. Orang buat data, bai. Sama komen influencer. Semua kat depan, Mat. Betul. Kira hang turun waktu tu. Hang memang sebagai pemain bola. Aku dengan Faizal Salim, buat orang, Mat. Iyalah aku rasa. Lepas habis game bola tu Usop macam free relax Sebab tengah prime depo weh. Tapi aku faham so, sebab sama dekat Brunei pun so, aku tak kenal AI team ni. Aku pernah tengok lah, cuma aku tak tahulah diorang ni punya fans gila babi. Kita pergi Brunei cap. Gila babi AI team punya fans. Waktu Aiman dengan aku first batch, aku kena kumun. Time tu gacor. Gacor tengah naik. Lepas tu Aiman dah tak ada dah. Batch keempat baru Aiman datang. Aku dah banyak kali pergi. Jadi dah biasa lah. Lepas tu batch keempat tu aku dapat bertanggungjawab. Boleh pilih siapa aku nak bawa. Jadi aku bawa lah AI team. Itulah first time Kanda pergi main kat Brunei semua. Kanda, Ihi dengan Syami. Malah otak dia. Macam ni tu. Dia ada Tapi dengan Aiman FYP time tu dalam bas. Menghitu. So, tapi aku sama dengan Hang Sob. Pergi nak bergambar dengan fans kan. Gambar ada grup B macam tu lah. Grup B ambil gambar aku dengan ada siapa Kanda dengan Memang mampu lah duduk kat Kanda. Aku tunggu je. Orang semua gambar dengan diorang lah. Aku macam tunggu diorang. Kira tak aku faham perasaan kau. Weh segan bodoh. Ya dah aku macam dah buat apa Aku sampai kata Cak jom belah Cak. Belah. Sial ni. Aduh. Ada tapi Yelah, beza kata lah. apa prime kan. Kita Sebab pun tu mana aku cakap Usop. Sekarang ni kalau nak tunggu job nyanyi pun susah. Jadi kita kena live juga untuk bagi kita punya value ada lagi. Orang mesti kena Aiman Tino, orang mesti kena Usop. Tapi untuk relevankan diri kita lah. Jadi kenalah kerja live, borak dengan orang, bersembang. Supaya orang dapat tengok recording video kita hidup lagi lah macam tu. TV payah man sekarang. Kalau harap TV mati man. Kalau harap TV man, aku juara musikal lawak man. Satu job pun tak ada man. Tak ada kan. Baik aku jadi aku live lah. Dia susah Cak dalam industri ni Cak. Walaupun hang juara apa pun penting man. Belum tentu boleh survive kat luar baik. Kita ni alhamdulillah lah man, Allah bagi rezeki kan. Sat sebelum apa cakap. Guys, saya baru join 4 bekas tadi. Hampa boleh support lah. Harap jaga betul. View bukan beli banyak. 4 orang je beli. Yang mana satu beli sedap weh? Ayam masala. Masalah tu sedap. Ayam masalah ni. Baru 4 orang. Tekan tu terus orang pandai. Beli lah dapat Usop. Lepas tu
Aku pun kalau ikut Man kan, aku dah tak nak lah Man. Aku dah last 10 tahun, 11 tahun Man. Faham? Tapi kalau aku fikir lah aku tak live. Aduh. Nak kalau bini tak hidup. Tak. Ni, Man. Ah. Bini Han tak tidur lagi. Yalah, bini Han tidur tak apa. Jangan. Bukan sekarang. Cak, invite siapa-siapa Cak. Dan order timak ais ni kan. Alhamdulillah. Aku kenal Aiman macam mana. Dia dengan bini dia macam ni tak boleh. Tak boleh. Aku tak pernah tengok dia orang ni berpis. Wah, masuk dia jauh sangat. Macam ni kan dia lah. Bini dia mesti ada kat belakang dia. Daripada dulu. Tapi kami sembang-sembang je. Hanya Isau. Boleh ke bang? Tak payah lah usuk. Oh, ni. Bini aku cakap sekati lah, tapi geling sekati lah. Faham lah Jangan tu aku rapat lah dengan bini dia. Bini dia bertarok juga tau. Ada bini dia- lesing Aiman. Isteri Han nama apa? Aku lupa lah duk jumpa. Nama Aku lupa nama. isi Aiman Tino Shasha Dollar. kakak. Itu yang Syara. Syara. Baik. Syara melawak Tak ada lah. Tak apa, Aiman bagus. Aiman kalau pergi recording ke apa semua dia bagus. Bagus. Ya. Cuma pergi recording konten tak ajak. Tu lah aku macam Harris Music ni memang tak invite aku Dia tak panggil hang lah. Mana ada Roger, tak ada pun. Man, kalau macam kau pergi mancing, bini kau memang akan ikut ke kadang-kadang kau pergi sendiri? Tak ada, aku pergi sendiri sekarang. Sebelum ni dia ikut lah. Cuma sekarang ni aku dah kerap je. Aku dah 4 game aku kontrak dengan kolam. Macam tu lah lebih kurang macam. Abang Yan, lamanya Abang Yan tak masuk Abang Yan. Oh. Abang Yan sihat Abang Yan Wih, tuan-tuan dan perempuan, ramai order ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan. Aku dah suruh dah view aku masuk. Man dengan Usuk. Aku dah nak gerak lagi, aku nak berniaga pula. Jaga diri moga murah rezeki. Man pun ada jual barang-barang mancing guys. Open mancing kot apa benda Man. Promote sikit Man. Minyak gasok. Okey, boleh minyak beli. mancing cari saya, minyak kuat cari Acap. Minyak padu cari saya, minyak mancing cari ni, nak makanan cari Mak Usuk. Cantik, okey. Cak. I love you lah. Baik. Okey, bye. Bye. Easy bulan ni.